Okay guys, hari ni kita di Fancy Charger 9 Shalam. So korang boleh nampak hari ni orang kata jarang-jarang lah ada. Okay, Beza Taxi punya dia buat 12.3 inci 360 punya kamera dan juga GR steering. Okay, so kita tengok dekat sini. Sini adalah 360 punya di bahagian depan lah. Okay, and then kiri, kanan dan juga belakang. Jadi mari kita tengok dalam sini. Sepintas lalulah. Nampak? So kita punya technician sekarang ni tengah setting untuk calibrate 360 punya kamera lah. So ini adalah steering GR. Sangat-sangat cantik lah. So korang boleh nampak dekat sini, dia punya mileage pun baru 171. Saya zoom. Okay, maksudnya baru lagi kereta ni. So korang boleh nampak dekat sini, ada lagi dia punya plastik. Okay, so nanti kita tengok dia punya settle semualah. Okay, so korang yang tak tahu nak pasang GR steering 12.3 inci macam ni, lepas tu 360 punya kamera, boleh hadir di Fancy Charger 9 Shalam. Kita akan bagi harga special. Tetapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao. Okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang semua. So kita tengok 360 punya kamera lah. So inilah dia punya view dia. Agak silau sikit sebab matahari ada kat sini. Okay, so bila kita bagi signal ke kanan, dia akan keluar macam ni lah. Kalau ke kiri, dia akan keluar macam ni lah. So semua dalam Android player ni semua pun tahulah, ada CarPlay, YouTube, Netflix, Play Store. Kalau ada Play Store ni bermaksud semua ada. Okay, so korang yang berminat jangan malu, jangan segan, hadir di Fancy Charger 9. Okay, ciao.